Arif Rashdan binti Ahmad. Bin Ahmad, sorry. Baiklah, Hakim akan bacakan soalan. Hindari rasuah negara aman. Okey, peserta diberikan masa selama 1 minit untuk menjanakan idea. Baik, peserta diberikan masa untuk menyampaikan pidato spontan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara peneraju acara Saung Kehakiman Intelektual Berkarisma. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang jauh dan dekat, ucapan salam pembuka kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di pentas perdana ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Hindari Rasuah Negara Aman. Justru sebelum lidah peta berkata, sebelum lepas terus berbicara, izinkan saya menguraikan definisi tajuk saya. Dalam Kamus Dewan yang edisi keempat menyatakan bahawa rasuah merupakan keberhalalan sogokan. Negara pula dirujuk sebagai suatu masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Maka jika digabungkan kata-kata ini, muncullah satu makna, iaitu betapa pentingnya hindari rasuah daripada negara. Justru maka berdirinya saya di hadapan ini untuk menyatakan dua idea yang menyokong tajuk ini. Idea pertama, cegah rasuah bermula di peringkat sekolah rendah. Guru-guru haruslah mendidik anak-anak untuk menghindari rasuah. Maka anak-anak akan benci rasuah melalui pendidikan yang berintegriti. Keburukan rasuah dan hidayah kelas putih harus diterapkan dalam minda pelajar. Amalan budi bahasa dan nilai murni diamalkan. Walhasilnya, generasi yang lahir, generasi yang kekal jiwanya, murni akhlaknya, sempurna pula mindanya. Rebuhan idea yang kedua ialah mencegah rasuah melalui institusi keluarga. Menonton TV bersama, beribadah bersama dan makan bersama. Ibu bapa boleh mengajarkan anak-anak supaya hindari rasuah, kuatkan iman, kukuhkan iman. Supaya anak-anak hindari mencuri dan berbohong. Oleh yang demikian, rasuah dihina, maruah dibina. Dengarkan pantun saya. Suasana desa indah tenteram, terbang nan tinggi burung kedidi. Larangan ilahi rasuah diharam, kelak neraka kekal abadi. Hadirin yang dimuliakan, tuntasnya amalan rasuah membelakangkan undang-undang, institusi menjadi tidak adil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.